Bagaimana saya nak khabar pada orang kafir, non-Muslim, dia minta saya buktikan Allah itu wujud. Orang kafir, dia nak tengok Allah itu wujud, nak tengok depan. Pertama kita kena khabar, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Kerana dia Khaliq, dia Tuhan, kita makhluk. Kalau kita kata Allah itu kena nampak, maka suruh dia tunjuk elektrik. Kita belah wayar elektrik, kita buka on switch, suruh tunjuk mana arus elektrik. Ni saya dah belah wayar, hanya nampak temaga dalam. Tunjuk. Nampak lagi arus elektrik. Dia tak nampak dah. Tak ada nampak dah, tak ada nampak elektrik, tak nampak. Dah buktikan. Awak kena pegang wayar. Okey. Oh tak boleh, pegang saya mampu kerah lah apa saya. Pandai pula. Tak. Ada tak elektrik? Ada. Dah takkan nak pegang. Nah, nampak tak di mata? Tak nampak. Gitu. Cukup dekat tu. Allah tidak sama dengan segala sesuatu daripada makhluk ini. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak kiri, tidak kanan, tidak depan, tidak belakang. Dia ada.